Matematik tahun 3, muka surat 78. Kira jumlah harga barang yang perlu dibayar. Jadi kat sini kita ada kereta mainan. Dan kat sini kita ada sarang burung. Jadi RM239 tambah dengan 104. 9 tambah 4 kita akan dapat 13. 1 atas 3 turun bawah. 1 tambah 3 tambah 0 kita akan dapat 4. 2 tambah 1 kita akan dapat 3. Jadi jawapannya adalah RM343. Soalan kedua. Pengisar RM126 tambah dengan pengisar juga, tapi harganya RM988. Kita tambahkan. Kita akan dapat 6 tambah 8 kita akan dapat 14. 1 atas 4 turun bawah. 1 tambah 2 tambah 8 kita akan dapat 11. 1 atas 1 turun bawah. 1 tambah 1 tambah 9 kita akan dapat 11. Jadi jawapannya adalah RM1114. Soalan yang ketiga. RM687 jam ni tambah sofa 3460 tambah kerusi dengan RM75. Kita tambahkan terus ketiga-tiganya. Kita akan dapat 7 tambah 0 tambah 5 kita akan dapat 12. 1 atas 2 turun bawah. 1 tambah 8 tambah 6 tambah 7 kita akan dapat 22. 2 atas 2 turun bawah. 2 tambah 6 tambah 4 kita akan dapat 12. 1 atas 2 turun bawah. 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Jadi jawapannya adalah RM4222. Soalan yang keempat. Raket ni berharga RM299.90 tambah baju RM38 tambah dengan botol air RM47.50. Jadi kita tambahkan terus. Kita akan dapat 0 tambah 0 tambah 0 kita akan dapat 0. 9 tambah 0 tambah 5 kita akan dapat 14. 1 atas 4 turun bawah. 1 tambah 9 tambah 8 tambah 7 kita akan dapat 25. 2 atas 5 turun bawah. 2 tambah 9 tambah 3 tambah 4 kita akan dapat 18. 1 atas 8 turun bawah. 1 tambah 2 kita akan dapat 3. Jadi jawapannya adalah RM3805.40. Soalan yang terakhir. Vacuum ni bernilai 1073.50. Lampu meja RM89.50. Dan tablet ni berharga 1488.80. Kita tambahkan terus semuanya ni. Kita akan dapat 0 tambah 0 tambah 0 kita akan dapat 0. 5 tambah 5 tambah 8 kita akan dapat 18. 1 atas 8 turun bawah. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 8 kita akan dapat 21. 2 atas 1 turun bawah. 2 tambah 7 tambah 8 tambah 8 kita akan dapat 25. 2 atas 5 turun bawah. 2 tambah 0 tambah 4 kita akan dapat 6. 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah RM2651.80. Jadi ini adalah jawapannya.